Hai, nampak gayanya Proton Emas 5 ni akan ada saingan yang paling sengit jugalah. Sebab tahun ni juga model ni akan keluar, Pro 2 EMO, EV pertama daripada Pro 2. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pro 2 EMO. Kita dah tahu Pro 2 akan keluarkan EV pertama mereka sekitar seawal tahun ni, tahun 2025. Kita dah tengok beberapa prototipe yang telah dikeluarkan oleh Pro 2. Start daripada Pro 2 EMO 1 yang menggunakan platform MyV. Tahun lepas Auto Show Pro 2 tampilkan Pro 2 EMO 2 yang mana dikatakan untuk Pro 2 EV ni akan menggunakan reka bentuk yang seakan-akan seperti prototipe yang terdapat pada Pro 2 EMO 2 ni. Dan tahun ni akhirnya setelah sekian lama dah kita tak nampak sebenarnya kereta camouflage yang dikeluarkan oleh Pro 2 sendiri. Biasanya Pro 2 tak main lah kereta-kereta camouflage ni kan, tahu-tahu je terus launching. Tahun ni setelah sekian lama akhirnya kita dapat tengok juga kereta test drive Pro 2. Dan aku sangat yakin ini adalah model Pro 2 EV yang bakal dikeluarkan dan dilancarkan pada tahun ini. Setelah kita tengok model camouflage untuk Pro 2 EV ni, rasa-rasanya mungkin Proton Emas 5 nanti akan ada saingan yang sangat-sangat kuat. Takut-takut nanti jadi macam Proton Iris nak lawan dengan Pro 2 MyV. Memang tak terkejar lah. Kenapa aku rasa macam tu? Sebab kau tengoklah dia punya reka bentuk dan juga dia punya size dimension. Menurut Pro 2, ini adalah merupakan model EV yang paling murah yang akan ada dekat Malaysia. Begitu juga dengan Proton Emas 5. So saingan yang paling sengit adalah untuk kereta EV yang paling mampu milik dekat Malaysia. Ini adalah Proton Emas 5 dan juga Pro 2 EMO. Kenapa aku cakap Proton Emas 5 ni akan ada saingan yang kuat? Sekali pandang kita nampak untuk Pro 2 EMO ni mempunyai size dimension yang lebih besar berbanding dengan Proton Emas 5 nanti. In fact, mungkin saiz ni akan lebih besar berbanding dengan Pro 2 MyV. Cumanya dari segi saiz kita masih lagi not sure. Mungkin kita akan dapat tahu pada Auto Show bulan Mei ni. Pro 2 akan tampilkan model Pro 2 EMO ni untuk design yang mungkin episod yang ketiga. Design terakhir yang akan dikeluarkan. Sebab Pro 2 pun dah bagi teaser yang kemungkinan besar model Pro 2 EMO episod 3 ni akan ditampilkan di Auto Show di Maib Serdang bulan 5 ni. Cumanya untuk Auto Show nanti mungkin Pro 2 tak akan keluarkan reka bentuk yang sebenar lah untuk Pro 2 EMO. Tapi kita dapat tahulah sedikit sebanyak berkenaan dengan reka bentuk Pro 2 EMO ni sekiranya dilancarkan pada tahun ini. Okey, kita cuba crack daripada segi design untuk Pro 2 EMO ni berdasarkan pada gambar camouflage yang dah viral ni kan. Okey, kita tengok sekali imbas lebih kurang sama macam body proportion yang terdapat pada model prototype Pro 2 EMO 2 yang bagi aku satu design yang very futuristic, sangat superb dan tak sangka anak tempatan kita dapat menghasilkan reka bentuk yang semoden macam prototype EMO 2 ni. Dan Pro 2 sendiri pun dah kata untuk production model nanti untuk EV dia punya design dia tak lari jauh macam prototype EMO 2 ni. Tengok secara details, Pro 2 akan menggunakan LED bar untuk DRL lebih kurang sama yang kita lihat pada model seperti Xpeng, Tesla Model Y. Bagi aku satu design yang cukup futuristic untuk sebuah kereta EV, di samping memberikan visual yang nampak lebih moden, lawa dan agresif. Adakah lampu headlight yang akan terletak pada lampu DRL ni? Tidak. Kau tengok pada bahagian bumper dia, lower bumper, bahagian sisi kiri dan juga kanan terdapat headlight. So confirm untuk Pro 2 EMO ni akan menggunakan lampu headlight yang akan terletak pada bahagian lower bumper seperti yang kita lihat pada model Tesla Model Y dan juga model Xpeng juga kan. Dan kita tengok pada bahagian B pillar, dia sama seperti model prototype EMO 2. Dia punya rangka tu desainnya agak tajam, sama yang kita lihat pada model prototype EMO 2. Dan pada bahagian top head dia, memang lebih kurang sama yang kita lihat pada model prototype EMO 2 ni juga. Cumanya perbezaan yang kita tengok pada bahagian cermin belakang. Door handle-nya akan diletakkan pada bahagian sisi cermin. seperti yang kita lihat pada model Honda HR-V kan. Kemungkinan besar door handle pada bahagian pintu hadapan Pro 2 akan meletakkan
door handle jenis conceal door. Bagi aku, design door handle yang macam ni akan menampakkan sisi sebuah kereta tu nampak lebih sporty, ala-ala sebuah design coupe 2 pintu. Belum cukup mantap lagi. Kau tengok pada bahagian belakang dia punya sloping roof dia, memang sangat-sangat sporty. Walaupun Pro 2 meletakkan bonggol yang besar dekat atas bahagian bumbung belakang ni, tapi dari segi design belakang kita dapat tahulah Pro 2 akan menggunakan design sloping roof yang lebih agresif. Semuanya pada bahagian belakang ni dia berbeza sikit dengan model prototype. Pada model prototype tu dia punya lengkuk-lengkuk, dia punya garisan, dia punya curve tu sangat-sangat agresif. Tapi pada model camouflage ni dia tak ada sudut-sudut yang agresif seperti model prototype. Sebab bagi aku nak nampak cantik macam prototype ni lah, tapi untuk practicality better design yang terdapat pada model camouflage ni. Dengan design yang macam ni kita akan dapat size boot yang lebih besar. Overall akan lebih praktikal lah. Setakat ni aku tengok very promising dari segi reka bentuk belakang dia, ala-ala macam kita tengok pada model Ford Focus hatchback kan. Dan untuk bahagian tail light, ini aku rasa Pro 2 akan meletakkan lampu tail light jenis LED bar juga, dan juga mungkin akan mirip seperti model prototype yang mula-mula sekali Pro 2 keluarkan. Dan kita tengok pada bahagian garisan bumper dia, aku boleh katakan bahagian bumper, rear bumper pada Pro 2 Emo ni nanti akan mempunyai diffuser yang very agresif juga. Setakat ni dari segi design aksesoris yang Pro 2 keluarkan seperti gear up yang kita lihat pada model Myvi, Pro 2 sebenarnya mampu untuk keluarkan satu design yang very sporty, pada masa yang sama nampak dynamic. Itu yang aku dapat rasakan aura pada reka bentuk Pro 2 Emo ni nanti. Dan kau tengok pada bahagian wheel arch ni terdapat cladding pada bahagian depan dan juga bahagian belakang. So kita assume untuk Pro 2 Emo nanti akan terletak dalam segmen SUV. So daripada segi reka bentuk camouflage yang kita tengok ni, ini adalah reka bentuk kemungkinan besar Pro 2 Emo EV pertama Pro 2. So, apa pendapat korang berkenaan dengan reka bentuk pada Pro 2 Emo EV pertama daripada Pro 2 ni? Mungkin 70 ke 80% Pro 2 Emo ni akan serupa macam design yang kita lakarkan ni. Kalau inilah rupanya Pro 2 Emo, macam aku cakap tadi, Proton eMAS 5 ada masalah besar. Dari segi power, setakat ni untuk Pro 2 Emo, info yang kita dapat tahu, Pro 2 Emo ni akan menggunakan bateri berkapasiti 50 kWh daripada CATL yang akan memberikan range sejauh 410 km untuk bacaan CLTC lah. Untuk bacaan WLTP mungkin sekitar 340 ke 350 km. Dan Pro 2 Emo ni akan menggunakan single motor yang mana power kita masih lagi tak sure, tapi Pro 2 ada kata kuasa pecutan 0 to 100 pada Pro 2 Emo ni akan selaju sekitar 6 ke 7 saat. Dan dari segi bateri, ini memang dah confirm untuk Pro 2 Emo ni nanti bateri ni akan diasingkan, yang mana kita perlu sewa bateri. Dan dengan kaedah sewaan bateri ni, kita tak perlu risau dari segi resale value, sebab bateri tak akan rosak. Bukan bateri tak akan rosak, kalau rosak akan tukar one to one. So untuk long term memang tak perlu risau berkenaan dengan masalah bateri pada Pro 2 Emo. Cumanya korang kena bayar bulan-bulan je lah untuk sewaan bateri. Berkenaan dengan harga, setakat ni untuk Pro 2 Emo, Pro 2 meletakkan harga sekitar RM80,000, which is bagi aku harga RM80,000 tanpa bateri macam agak mahal sikit. Tapi apapun, kita tunggulah official launching Pro 2 Emo ni. Dan kita harapkan pada Auto Show nanti kita dapat gambaran sedikit sebanyak berkenaan dengan Pro 2 Emo EV pertama daripada Pro 2. So itu dia Pro 2 Emo EV pertama daripada Pro 2, hasil tangan anak tempatan, bukannya rebadge. Macam biasa, kalau ada info terkini berkenaan dengan EV pertama daripada Pro 2 ni, aku akan kongsikan pada next video. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, klik tekan button subscribe. Assalamualaikum.